untuk pengetahuan semua, saya baru mualaf tahun lepas bulan Mei, bulan 5. Lepas tu saya try masuk kelas mengaji dekat bersemuka dekat sinilah, dekat area Gelang Patah Johor. Dan saya start mula kelas bulan 8 sehingga saya jumpa kaedah haraki ni lah bulan 11 saya join haraki ni. Tu saya baru habis ikrar 1, baru kenal huruf lah, alif bata apa semua tu lah. Lepas tu saya bandingkan dengan kaedah haraki ni, saya lebih cepat. Tak macam lebih dalam 1 bulan tu macam dah habis lah, dah kenal huruf lah. Okay, kaedah haraki ni saya mula kenal dekat TikTok jugalah. Dia keluar dekat wall. Saya tengok cara penyampaian dia mudah dipahami lah. Dia sebab dia kaedah dia dengan pergerakan apa semua tu lah. Gembira lah sebab belum dapat menguasai sepenuhnya, tapi sekurang-kurangnya dah kenal huruf daripada alif bata tu kan. Dan sekarang ni dalam proses untuk belajar tajwid pun alhamdulillah boleh ikut, walaupun saya macam baru dekat mualaf, jadi saya pun rasa gembira lah boleh ikut saudara-saudara dari seiman selama belajar, dalam proses belajar untuk baca Al-Quran. Okey, terima kasih. Juga seterusnya, apa perubahan yang paling ketara lah Tuan selepas Tuan belajar menggunakan kaedah ni? Perubahan ketara tu macam saya belum berapa nak nampak sangat, sebab saya baru mula daripada ikrar itu. Lepas tu sekarang dengan kaedah ni, saya pun sebelum ni memang tak pernah kenal Al-Quran pun, tak faham apa setiap ayat-ayat dekat Al-Quran tu lah. Jadi sekarang ni tengok saya cuba boleh ikut apa yang rakan-rakan sekelas belajar dekat kaedah haraki ni lah. Nasihat saya pada yang dekat luar sana, kita menerima ilmu ni, lebih-lebih ilmu beragama ni, kita jangan malu. Jangan malu, jangan segan. Kita cari alternatif. Macam saya, selain daripada saya sekarang pun masih menuntut ilmu dekat mengaji dekat luar sana, tambah lagi dengan mengaji dengan kaedah haraki. Saya akan cari macam mana saya nak menguasai Al-Quran tu. Saya nak, selain daripada menguasai Al-Quran, saya nak memahami apa yang isi kandungan dalam Al-Quran tu. Yang pentinglah jangan malu, usaha pada yang luar sana. Dan kaedah haraki ni bagi saya setakat ni kaedah yang terbaik lah, dan cepat untuk kita memahami ayat-ayat yang ni, ayat dalam Al-Quran.